Hai rakan-rakan, saya nak recommend satu produk yang baik. Dengar, hujan hujan memang lebat. So inilah masa musim yang hujan kan. Dekat dalam rumah tu mesti kelembapan dia mesti tinggi kan. So mungkin kita boleh bau lah, macam ada bau fungus bau kulat sikit lah. So produk ni memang boleh mengurangkan kelembapan dalam bilik. So jenama produk ni Simplus, dan model dia adalah kalau tak silap CUS006. So saya beli produk ni daripada Shopee dengan harga 460 lebih. Okay. So saya dah pakai benda ni berapa hari, tapi memang power lah. Sebab saya ada beli satu device untuk nak baca kelembapan. Ini Xiaomi punya meter untuk nak baca suhu dengan kelembapan. So keadaan sekarang ada 65% kelembapan dia. Okay. So bagi saya on mesin ni pagi masuk pukul 7.30. Tengok peti kuat lah. Pukul 7.30 saya on mesin ni, dan baru saya sampai rumah pukul 5. Dia punya tangki dah penuh. 2 liter tangki dia dekat belakang. Sini tangki dia. So bila penuh, keluarkan tangki ni, buka penutup dia. Ini penutup dia kena pasang Kalau tak pasang dia tak function Okay. Ini penutup dia, ini tangki dia 2 liter. Penuh tau. So power lah mesin ni. Rumah saya kelembapan kalau tak silap dekat 61-62 lah peratus. Okay, ini dia mesin dia. So dia senang saja, you tekan power dia terus on. Saya rasa sekarang tak boleh tekan power lah sebab saya tak buka dia punya penutup. Mungkin saya cuba pasang penutup dia. Okay. Dia tak suka nak pakai sebab dia agak straightforward lah. Dia agak senang fungsi dia. Okay, saya masukkan dulu dia punya tangki air. Okay, masuk. Dan untuk nak on, tekan on saja. Okay, dia akan terus tunjuk kelembapan semasa. Sekarang 63%. Okay, ini A ni masuk automatic mode. Kalau saya nak kurangkan kelembapan, saya tekan humidity ni. Ini target lah, I nak set berapa. Bayangkan I nak set dekat 60 saja. Okay, dia akan turunkan ke 60. Okay. So dia ada mode lain. Dia ada mode ini kalau tak silap dia constant lah. So maksud dia akan asyik kurangkan kelembapan. So kalau tengok, kalau saya baca manual peti dia kuat lah. Kalau saya baca manual dengan betul, memang humidity ni tak boleh adjust. Okay. Yang ni night mode untuk malam lah, dia akan slow sikit, buatlah sikit-sikit pengurangan kelembapan dalam bilik. Okay, ini kita boleh adjust speed dia. Dia ada berapa jenis speed. Okay, speed ni hanya boleh kita adjust dekat auto mode lah. Kita boleh adjust speed dia. Ada 2 jenis angin sajalah. Dan timer dia, kalau you nak berapa minit, you boleh tekan. Ini lock untuk nak pastikan bila you lock tu, budak-budak nak main dengan mesin ni, dia tak boleh lah. So memang hebat mesin ni. Untuk saya, dekat setengah hari dia pun dah penuh lah. So kalau kita tak nak agresif sangat, kita boleh main dengan dia punya humidity. Benda ni berat, tapi dia ada roda. Dia ada roda, senang nak gerak. Dia agak bising sikit lah. Kalau tak nak bising sangat, kita boleh guna night mode lah. Night mode dia akan senyap sikit. Atau kita boleh kurangkan kipas dia untuk nak kurangkan dia punya kebisingan.
Okey, 400 lebih untuk penyerap atau untuk mesin untuk mengurangkan kelembapan atau moisture absorbent memang best, memang efektif. So rakan-rakan boleh pertimbangkan lah. Simplus CUS 006 boleh beli daripada Shopee. Okey, itu saja rakan-rakan. Bye.